Yang penting gol tu cantik. Asal lawan JDT je gol cantik. Lawan JDT je gol cantik. Lawan JDT. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to channel CEO on Tour. Kalau dah muka aku ni memang muka WD je lah kan. So aku akan buat vlog untuk game Melaka against JDT ni. So yes, game pukul 10 malam, Melaka against JDT quarter final Piala Malaysia. So sekarang ni aku akan pick up Kai. Kita akan gerak ke Melaka lagi setengah jam. Kita akan sampai Melaka insyaAllah dalam buka lah gitu. Sekarang baru 4.30 petang, lepas asar. Baru lepas asar. So kita akan solat dulu, solat asar dekat mana RNR. Nak isi minyak dulu. Oh, cuaca pun dah gelap. Aku tepi yang sana ni. Aku nak pergi ambil Kai dekat Kempas. JB dah jam man. Dah tunggu. Masuk lah. Punyalah susah nak sampai tempat kau. Dah lah jam. Aduh. Aku dah pick up Kai. Right. Okay, sekarang kau apa? Pukul 5. Okay, insyaAllah kita sampai Melaka dalam pukul 7 lah. 7.30. So sekarang ni aku nak tahu, nak makan kat mana? Nak buka kat mana? RNR lah. Bawa pelik sikit. RNR Kalau jam okey boleh makan RNR. Mak aku pun sampai bungkuskan makan dekat belakang. Kau tengok ada plastik tu. Sebab Sebab kalau sampai Melaka nanti kan nak mencari makanan kat mana ni payah lah. Enggak, aku ada member juga ni tengah tanya aku nak buka kat mana ni dekat Melaka. Hujan lebat man. Tengok. Tadi pagi tengah hari bukan main panas. Orang Melaka insya-Allah doakan perjalanan kita selamat. Amin. Okay, hujan pun dah berhenti. So, kita orang masih lagi tak tahulah apa nak makan kan. Sampai sana baru fikir. Sekarang kita kalau ikutkan timing sekarang, kalau tak jam ke apa, bolehlah makan kat RNR ke apa. So, aku dah nak sampai Macap. Kita isi minyak dulu. Lain-lain dulu, tak boleh minum, tak ada apa. Selalu jarang aku pergi Macap ni tak boleh minum, tak boleh makan. Macam turun di atas. Naik atas, tak pun dekat kedai minyak, beli apa-apa. Punya. Sekarang kereta ni pula nak minum. So kita isi minyak dulu. Okay, aku dah isi minyak. Kita ada berapa jam lagi? Jam 40. Jam 40. Sekarang kau apa? Sampai 7.30 lah. 7.40. Okey lah. Kalau aku boleh lanjut sikit, okey, insyaAllah boleh sampai awal sikit. Kalau tak, buka RNR jugalah. Dalam kereta lah. Ni memang kita kena keluar air crew kan? Ya. Air crew. Kalau setahu aku lah, kena keluar air crew. Air crew. Air crew lah. Okey, cantik. Continue perjalanan. Alah, kita buka dalam kereta. Sampai Melaka baru cari makan. Aku bawa makan sikit. Tak pun paling darurat kamu beban je lah nanti sebelah. So malam ni prediction kau apa? Apa predict? Aku tak nak tahu result lah kan. Apa yang kau expect malam ni? Aku nak tengok budak-budak apa ni, player yang jarang main lah. Macam Nazmi, Feroz, Sumare, Syami, player macam tu lah. tak mana Romel? Romel injet. Oh memang injet Dia injet. Lama tak ada lah. Tengok lah. Aku rasa disebabkan lusa ni ada game kat Penang pula. So Liga Super ni confirm first 11. Definitely. Yang power punya tak. Sebab SCLE punya DN slot kan. Memang tak nak bagi. Tak nak bagi chance. Adakah kita dapat melihat aksi Abad lagi di keeper?
Boleh Kan jadi. mungkin boleh jadi. Sebab Jadi, plan Malaysia kan. boleh Malaysia. Jadi confirm. Lagi ni Liga First League kan. Sebab hari ni confirm Abad, Penang confirm Sian. Ya. SLA confirm Andoni, Subir. Tengok 3 team kita ada. Dan terbukti squad depth kita memang tak boleh compete lah. Memang apa, kita orang cukup untuk setiap tournament. Tu tak collab lagi budak-budak JT2. Yalah, budak-budak JT2 ada yang dah boleh masuk JT1 dah. Budak JT2 pun ramai. Liga Super apa semua ni boleh ada orang main. Kalau tak mampus player nak main semua game. Okay, sampai Melaka. Bila dah 43. Okay, ada lagi 45 minit sebelum buka. Okay, dah sampai Acro. Alhamdulillah. Cuaca pun baik Okay, sekarang kita tengah cek makan. Kita sampai awal juga ni. Tapi aku tengah pelik sekarang ni. Melaka ni kosong semacam Tu lah. Kau tengok depan. Selalunya kalau traffic light ni, aku bawa sampai Acro ni, kat belakang tu aku dah beratur lah. Makan mana? Ni tadi kelakarnya ada satu kedai nyonya. Naklah pergi makan. Tapi ragu-ragu halal ke tak. Aku tak ragu, dia tiba-tiba tanya halal ke tak? Aku buat dia jangan tanya kali-kali. Tak ada satu, tiba-tiba kena speaking English. Nombor dua, tak penuh. Tak penuh. So dia cakap apa ni, tak payah reserve. Tak payah reserve. Kosong. Wah, kosong. Sekali tengok signboard Cina. Cakap patutlah. Kalau tak halal siapa nak datang. Tapi kalau fikirkan balik, kita kedai-kedai Melayu Tom Yum ni tak halal tak ada pun kita tanya. Okay, dah sampai tempat buka. Nasi goreng kambing selambuk. Tapi nama kedai dia apa? Patin apa? Patin. Apa tadi? Patin. Patin lah. Patin. Ikan patin. Patin Claypot. Patin Claypot House. Sekarang time 7.22. Lagi 5 minit nak buka. Okay. Bye Jom check table. Penuh tak apa? Check in dulu lah. Mulut aku dah kering dah. Okay guys, ada lagi 5 minit sebelum buka. Kita order air dulu. Kau bawa bekal mak aku. Apa dah? Okey lah. Jom. Nasib lah aku bungkus, mak aku bungkus ni nasi goreng. Kan dah azan. Always kena ada backup. Kan batuk? Aduh. Anything can happen. Sekarang lepas buka ni tak tahu apa nak plan. Plan begini? Game ke 10. Tu lah. Game ke 10. Aku rasa kalau kita gerak lepas buka puasa. Aku rasa kalau tarawih sempat juga dia tarawih. Alhamdulillah makan dah sampai. Makanan dah habis. Aku ni dah habis. Ayolah. Okey, apa dia ni tadi? Asam pedas. Ikan kembung. Ni makanan ringan lah. Nasi. Kau punya apa? Patin tempoyak. Patin tempoyak. Daging salai. Wah, okey lah ni. Alhamdulillah. Okey, dah habis buka Alhamdulillah. Tapi bapak sunyi. Melaka sunyi begini. Portugis datang lagi ke? Portugis datang lagi ke? Dari aku masuk petrol apa tu tol Aikro tu aku dah cakap kenapa Melaka sunyi semacam kosong dia. Okey, aku nak pergi kedai minyak jap. Lepas tu pergi mana? Kita tengok apa ada. Okey dah. Nanti kita ambil. Boleh, nanti Baba kita update. Tengok apa ada dekat Melaka yang hidup malam ni. Tim dah sampai. So kita dah lalu tadi Stadium Al-Jibat. Tak buka lagi spotlight. Spotlight tak buka Mat. Pukul 8.30. Aku rasa lepas tarawih kot. Tim dah on the way tu baru dia buka. Tim dah nampak dah on the way dah. Tapi spotlight tak buka. Aku takut bas-bas Unity sesat dia. Tak jumpa. Tahu budak-budak Unity macam betul ke game kat sini? Ke kat Stadium Hang Tuah. Tapi mustahil lah Stadium Hang Tuah kecil. Kecil sangat. Tapi kalau dah ikutkan crowd malam ni kita tengok dekat bandar ni memang kosong. Aku rasa main kat Hang Tuah pun lebih afdal lah. Aku rasa Hang Tuah tak buka spotlight. Tapi tak apa, kita boleh minta tolong ni 9. Suka main spotlight sangat kan. Minta maaf itu just a pun aku cakap. Okay guys, dah pukul 9. 9 minit lagi sejam kick off.
Aku harap dah confirm ada parking lah kat stadium kan. Aku harap stadium lampu dah buka je tu je. Tengok gambar macam dah. Ada gambar macam dah. Tapi tu dalam inilah dekat entry diorang lah. Tak tahu kat Padang tu dah lampu dah buka ke belum. Okey, dah sampai Stadium Zanzibar. Dah sampai Signal Melaka Stadium. Signal Iduna Park. Dari branch Melaka. Okey. Okey nanti boleh lipat sana. Morek kat sana. Okey, dah sampai stadium. So nak cari gate nak masuk. Kena Kosong. Dekat belakang ni berkosong. Macam mana? Game tadi cakap apa 9 suku? 9 suku. 10. 9 suku dah jalan dah ni. 30 minit lagi sebelum kick off kita nak masuk stadium. So, bang. Bang, Melaka nak berapa gol bang? Melaka perlukan 6 gol. Melaka perlukan 6 gol sahaja. Hanya memerlukan. Hanya di. Okay kak, macam mana? Prediction? Soalan. Sikit. 7-1. 1. Bang, prediction bang? Ha? Prediction? Melaka hanya memerlukan Berapa kali nak untuk cakap? layak ke semi final. Jadi Melaka 6 jadi 3-0. Kalau 6-1 je bang? Tak boleh. Masuk extra time lah bang. Tolonglah bang. Tapi 6-1 banyak sangat tim kena 6-1. Biasa dengar. Biasa dengar kan? Nak cakap yang mana satu tak payah cakap lah. Kesian lah. SS Sabah. SS. Okay, dah sampai. Menceroboh orang Melaka awal. Oi, salah dia weh. Sana. Dia panjat pagar tu. Melaka attack dulu Mat. Ingat Melaka hanya memerlukan 6 gol saja. 6 gol sahaja untuk layak. Memerlukan 7 gol saja. Come on Melaka, 7 gol. Okay guys, 12 minit. Kita dah leading 1-0. Aggregate 6-0 tak? Aggregate 6-0. So Melaka hanya memerlukan 7 gol je lagi.
Okay, 30 second minit, 50 minit. 2-0 ke Johor, aggregate 7-0. Abang Jai skor, Jairo skor. Okay. Baik tadi team play tu dengan Figo. Macam katak 54. Bola tak nak masuk. Bola tak nak masuk. First shot on target untuk Melaka. Bola tak nak masuk, tak masuk. Bola tak nak masuk, tak nak masuk. Bola tak nak masuk. Okay, dah second half. 50 minutes. Aggregate dah 7-0. Melaka nak 8 gol lagi je lah. 8 gol aja ya. Replay, tak nampak. Korang tak sedar ke dah gol? Tak sedar dah gol. Oh, dah gol eh? Oh, gol. 3-0. Bila dia masuk tu tak ada satu pun perasan gol. Pasal bola tu meletup-letup. Toing. Gaduh lagi. Kita gaduh lagi. Gaduh lagi awal. Pusing. Padang masa wow. Actor Evel masuk. Wah, Abad save. Lauder. Nak louder kau ni. Okay, nice one. Benda boleh shoot, tak nak shoot. Awak nak berapi. Shoot!
Consolation goal. Bicycle kick. Melaka 1. Oh, tersorak juga. Yes, goal time. Melaka 1, JDT 3. 8-1 aggregate. Bakasın, Tony Bakasın, penyokong Johor. We love you. We know we love you, Johor. Okay kak, full time. Okay. Game Very nice. Melaka punya Melaka gol. stop. Cantik. Cantik. Tapi Cik Rashid assist. Unfortunately. Unfortunate. Tapi okay, very nice game. Okay, aggregate 8-1. Semi final lawan? KLC. Okay, dah full time. Macam mana? Kau punya review? Okay. Yeah. Gol cantik Melaka. Bapak lawan depan mata aku Kau duduk. Yelah, betul. Angle memang lawa. Tapi aku dapat semua gol tadi. Dapat. Dapat semua gol nanti. Gol Jairo yang first tu. Aku dapat. Ulang alik Ulang. Depan belakang. Gol Jairo yang kedua yang unexpected. Yelah. Aku dia tak ada orang sorak. Tak ada orang sorak pun. Dah masuk. Dah 3-0 dah. Gol dia kena Tia, kena Palang. Kena Masuk. Tia, kena masuk. Oh, kita skor. Tadi Melaka skor kita pun. Celebrate. Okay, tak apa bang, relax. Ada third leg. Lagi 8 gol korang boleh skor. Yang penting gol tu cantik. Asal orang JDT je gol cantik. Tapi tak berhati lah. Dia ada driver tau ambil dia. Patut Lelaki Haji Ahmad lambat nak keluar kan. Okay, that's it. Full time. Okay. Menang tadi game. Okay lah. Melaka pun ada banyak juga attack. Dapat juga shot on target. Cuma Melaka tak reti gol biasa je. dia tak reti gol biasa. Dia kalau lawan JDT je mesti gol cantik-cantik pun. Padahal tadi elok je dia boleh je header macam itu kan. Tak ada, aku nak bicycle kick. Dia orang akan borak pasal gol tu sampai bila-bila. Yang 3 gol 2 Jairo skor 2 tu tak penting. Okay, sekarang kita lagi makan dulu. Okay, nanti aku baru habiskan Tiba ada banyak lagi kita nak cerita. Kita moreh dulu. Sekarang kau apa? 12.30. InsyaAllah kita sampai Johor balik pukul 4 pagi. Dia pula drive, aku pula tidur. Yes! Sampai apa ni? Kedai makan apa? Matahari Corner. Matahari Corner. Dekat Pasar Borong. Taman Merdeka. Oh, mereka. Moreh, kita moreh. Kau apa? Pukul 1 Ini memang mana-mana tim away memang akan datang. Suasana memang best. Budak bos mana dia? Tak sengaja gol. Apa pendapat gol tadi? Kau keluar kau tak menang. Gol mana? Gol tadi, gol Melaka. Gol Melaka. Tak, memang kita dah set. Lawan Johor je kita tunjuk gol tercantik 1 cukup. Kita rakyat Johor juga berbangga dengan gol Melaka. Kita pun bersorak gol Melaka tadi. Bukan tadi dia cakap dia nak skor 6 ke? Tak apa, kita ada third leg. Tak, dia macam matematik. 1 tunjuk, 5 simpan. Faham je lah Faham. Kan okey, kau suka tadi gol tadi? Berapa kali aku dah tanya kau dah. Lawa. Melaka tahu gol lawa. Peduli apa gol JDT 3 tu kan? Tak payah peduli apa. Tahniah Johor. Okey. Final Piala Malaysia. Jumpa. Tak ada Uwi pun dah tahu dah. Tak ini mana tu. Diorang ni tak biasa. Semua sejarah persahabatan ya. Okay, dah balik dalam kereta sekarang. Dia pula drive. Aku jadi jam passenger 2 jam setengah. Aku boleh, is either aku betul-betul celik atau aku dah tidur. Dah tu je. Ada apa-apa lagi kau nak cakap? Tak ada benda lah. Gol lawa. Gol lawa lagi. Gol lawa. Gol Melaka lawa. Aku okey lah, fine lah. Kita jumpa KL semi final. Ni lagi 3 hari ni nak ke Penang. Betul-betul stack aku cakap. 2 hari. Lusa. Lagi kesian. Yang paling kesian aku budak-budak bos lah. Pergi. 28 pergi lagi. Respect korang. Okay. Signing off. Okay. Selamat. Alright. Bye-bye.